ganggu dia? Kenapa masuk dalam badan dia? Apa yang dia buat dekat kau? Cuba engkau bagi tahu pada kami. Apa sebenarnya yang dia buatkan kau? Dia tak suka kita masuk. Kenapa tak suka bukan? Kena ganggu tempat kau. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar. Tapi kau keluar dulu pada tubuh badan dia. Tak boleh tunjuk sorry kakak abang semua. Kita tak boleh tunjuk geng Kenapa? Boleh keluar. Aku tak nak berkasar dengan kau ni. Aku tak nak berkasar dengan kau. Boleh keluar. Atau tidak ada air, aku sembelih kau kat sini. Kau keluar. Atau kau nak aku paksa kau keluar? Aku tanya ni. Kau nak keluar diri atau aku paksa kau keluar? Ha? Oi. Jangan cabar aku. Jangan cabar aku. Sakit kau kuat kau ni nanti. Jangan cabar aku. Woi. Allah Akbar. Dengar. Bisa kat sini. Kau jangan cabar aku. Aku nak kau keluar. Kau tak sakit kau buat nanti. Binasa kau nanti. Sai. Buat apa Sai? Lelaki ini ramai yang kena isteri. Betul, ramai kena isteri ni. Betul, kau pun cakap ni. Farid tak tahu ni. Sebab Farid sampai kemudian ni. Saya ni dicapai satu Allah. Okey tak? Saya tak nak sedih. Tak apa, jauh-jauh tak apa, jauh-jauh tak apa. Okey, yang banyak tengok ni. Dia ada. Tak nak keluar ke? Allah, beratnya lah dia punya, subhanallah. Keluar ke atau kau nak aku musnahkan kau ni? Allah Akbar, weh, bunyi apa tu? Yang lain jangan ganggu. Yang lain jangan ganggu. Okey, aku pulangkan kau Kau nak keluar ke? Aku pegang dia. Sai. Keluar. Kau tak sakit kau ni aku buat ni. Kau nak keluar ke tak? Saja kita tapping macam ni sebab Nak keluar ke tidak? tu saya malas. Apa yang korang Okey, keluar. Aku pulangkan kau jangan ganggu tak ada waktu. Orang-orang je yang bantu. Salah satu kali terima kasih. Woi, kat sana nak bunyi dah. Suara perempuan. Ha, Suara perempuan. ya betul. Allah, aku tak kata dia Ismail. Semua datang tengok saja. Allah. Empat orang je orang-orang boleh sihkan hati dia. Kita empat sini. Sai. Sai. Mana? Relax. Pada atas bumbung. Sai. Dia penat. Sai. Ada air. Siapa-siapa ada air tak? Ha? Ada air. Siapa ada air? Weh, beg aku mana weh? Dia nak gambar keluar rumah. Ni beg siapa? Oh, ni Mana? Ni beg misai. Dalam beg misai ada air kot. Weh, kau ada apa tu? Ada air. Dia ada beg misai ada air. Sai. Kalau mak dah beg misai tak ada air. Beg misai tak ada air. Pakai air saya ke? Boleh lah. Sai. Misai, minum air misai. Tenang misai, tenang. Bawa periksa. Minum air semua lagi. Siapa punya ni? Ada puzzle ni? Minum. Apa benda siap bunyi tu? Ya, tak tahu bunyi tu kat mana. Tak, yang suara-suara tu apa dah? Kita bantu misai tu. Peduli suara tu. Dia nak bagi. Apa yang dulu? Kita fokus dengan misai dulu. Saya okey. Ya, Sai. Okey. Dia nampak dia
Lihat dulu saya, lihat dulu. Aku tunggu tak Lihat lihat. dulu. Lihat dulu saya. Boleh bangun tak? Bagi dia dulu. Duduk. Bagi dia dulu ni. Oh, salah. Ui, penat weh. Penat kan? Oh, salah. Salah. Penat weh. Serius weh, penat. Kau nak komen dan kau tak? Kau tanya. Penat weh, penat. Ya, bagi dia. Penat weh. Terima kasih, thank you. Allah. Kau tak larat dulu. Penat geng. Alhamdulillah, terima kasih bang. Thank you bang, rezeki bang. Subhanallah. Okey, apa semua? Bisa okey tak? Bisa okey? Waalaikumsalam. Khabar kita. Bisa okey? Relax Ni macam yang orang ceritakan tu histeria semua tu kan. Ya betul lah. Kat sini lah yang banyak orang kena histeria tu. Badan gatal lah. Okey tak Izan? Gatal pada relax. Kau ni dulu Allah. Aku risau kita kaca ni misal kau kena kau. Tu dia jatuh. Luka misal luka tu dia jatuh dia. Kau luka misal? Allahu akbar. Salam. Luka Assalamualaikum. Allah. Aku ada kapal misal bagi kau Kau lah luka kau tu misal. Relax. Kau sedar tak apa yang jadi dengan kau? Relax lu. Tak, aku pelik sekarang macam mana kau boleh naik atas tu? Ha. Aku tak tahu. Kau tanya dia yang pun aku dia tahu bukan masa tahu aku kalau dia sanggup orang dengan lawan kau dia. kat dalam. Ya, kau dengan aku tu kat dalam. Bisa okey dah. Tapi dia letih geng. Dia penat. Dia penat. Jangan kita bagi misal rehat je geng. Bagi misal rehat je kakak abang. Bagi misal rehat je. Bagi misal rehat je kakak abang. Terima kasih. Geng boleh bantu-bantu geng. Gerakkan bilik kita. Okey, kalau yang ada nak bersih rezeki korang boleh bantu RQ geng Boleh bantu saya punya RQ. Okey. Boleh bantu RQ geng. Betul. Boleh bantu RQ. Alhamdulillah geng. saya. Kakak abang. Semuanya selesai. Alhamdulillah. Sekejap geng, bagi duduk geng. Tangan saya penat So live misai saya serahkan pada tuan misai. Misai, tadi ada orang kata naik kau punya kotak tapi aku tak berani nak naikkan sebab benda ni kau punya misai, aku tak nak misai. Aku pegang pada amanah misai, aku tak naikkan kotak. Takut nanti dia marah aku pula. Cermin mata misai. Misai, cermin mata kau ada tak? Ada Alhamdulillah. Kepala saya tangkap guys. Serius geng, kepala saya tangkap sikit. Subhanallah. Apa saya kata menyerupai Guys, bantu-bantu guys kakak abang boleh tak? Bantu-bantu saya geng ramai geng. Sikit lagi geng nak complete geng. Bantu-bantu geng. Boleh tak? Bantu-bantu guys, semangat geng kakak abang. Kakak abang dalam ni boleh tak bantu-bantu saya tetes screen yang ramai. Lepas tu bantu saya vote saya geng. Tolong guys ramai guys. Dengan jasa baik. Aduh, kepala saya sakit kepala saya sakit geng. Terkejut aku. Benda weh. Misai geng lah. Misai geng lah. dia keluar. Biar betul. Misai. Dia kencing kot. Kakak abang, bantu-bantu geng, ramai-ramai geng. Bantu-bantu vote saya geng, kakak abang. Guys, ramai-ramai geng, bantu-bantu vote geng. Okey, kakak abang, boleh tolong tak saya? Ramai-ramai pergi dekat atas ni, ramai-ramai. Okey, skor. Sampai jumpa popular geng. Bantu-bantu guys, kakak abang. Sampai jumpa popular guys. Okey, kejap kakak abang. Okey, sampai jumpa popular guys. Ya Allah. Okey, sampai jumpa popular geng. Okey ni, popular ni. Okey, nampak ni ada popular. Tekan popular ni ramai-ramai kakak abang. Okey, skor ke bawah. Skor ke bawah guys. Ramai-ramai kakak abang.